Percaya atau tidak, abang aku, Marcus, dapat komputer riba baru untuk masuk kolej. Ayah nampak bangga gila. Siap tepuk bahu dia sambil cakap, kau akan pergi jauh nak. Aku senyum je dari seberang meja. Bila tiba giliran aku buka hadiah, dalam kotak tu cuma ada pen terpakai. Mak senyum sinis. Kau patut bersyukur. Marcus ketawa dan ayah cuma geleng kepala. Macam aku ni gurauan kecil dalam hidup diorang. Aku tak marah, cuma senyap. Lepas makan, aku terus naik bilik dan mula berkemas. Sejak kecil, aku memang anak yang tak nampak dalam keluarga ni. Marcus, si anak emas. Semua benda dia nak, dia dapat. Aku, belajar rajin-rajin, nanti boleh tolong abang. Kata mak setiap kali aku mengeluh. Bila kami berdua dapat masuk kolej, jurangnya makin jelas. Marcus ke universiti ternama, dibiayai penuh oleh mak ayah. Aku dapat beasiswa penuh, hasil usaha sendiri. Tapi walaupun aku berdikari, diorang tetap pandang aku rendah. Masa makan malam tu, ayah siap rakam video masa bagi hadiah. Marcus dapat MacBook Pro baru, penuh pujian dan tepukan. Aku pula dapat pen terpakai dalam kotak lusuh. Sambil kamera masih menyala, mak ulang lagi. Kau patut bersyukur, kau dah dapat masuk kolej percuma. Aku tunduk, senyum sikit dan jawab perlahan, terima kasih, ini sangat bermakna. Lepas tu, aku naik ke bilik dan terus kemas barang. Bukan sebab kecil hati, tapi sebab aku dah faham, aku memang tak akan cukup untuk mereka. Tengah malam tu, aku tinggalkan rumah. Dalam hati, aku dah siap berjanji, aku takkan kembali dengan tangan kosong lagi. Tinggalkan satu nota ringkas atas meja. Terima kasih atas segalanya. 3 hari kemudian, telefon aku penuh dengan mesej. Dari marah, jadi pendek sampai nada merayu. Akhirnya Marcus mesej, bro, aku perlukan tolong untuk test college. Tolong call balik. Aku tak balas. Hari keempat, mak ayah muncul di asrama. RA aku panggil. Parents kau dekat bawah bro, nampak marah betul. Mak terus serbu aku. Kau hilang tanpa catat apa-apa. Marcus perlukan bantuan kau. Aku tenang je. Marcus dapat laptop mahal. Aku dapat kotak terpakai. Tapi sekarang aku yang kena tolong dia ke? Ayah cuba berdiplomasi. Kau kan dah dapat beasiswa. Kau tak perlukan bantuan. Dia perlukan lebih sokongan. Aku geleng. Kalau macam tu, biar dia belajar berdiri sendiri. Macam aku. Aku pandang mak, terus terang. Saya ada semua AC dan tugasan Marcus yang saya tulis. Satu email saja universiti dia boleh semak balik kelayakan dia. Tapi saya tak akan buat kalau awak semua biar saja hidup dengan tenang. Suara mak perlahan. Ayah terdiam. Kau tak boleh tinggalkan keluarga macam ni. Aku senyum nipis. Keluarga yang mana satu? Lepas tu aku berpaling, naik semula ke bilik dan pintu tertutup dengan bunyi klik perlahan. 2 minggu kemudian, Marcus telefon. Dia gagal subjek. Kena percubaan akademik. Nada dia perlahan, lembut. Aku minta maaf bro. Aku diam lama. Akhirnya aku cuma jawab, ya, aku pun.